Assalamualaikum. Okey, kita bersama sahabat-sahabat kita tengah ngetel tu. Oh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bos. Oh, Azman, lama tak jumpa Azman. Azman yang balik Cemerlang. Lama tak jumpa. Nama sebenar. Kan nama sebenar. Okey, John. Ya, John. Hai, John. Okey, baik. Ni Hari ni kita holiday hari ni. tak kari kambing ke apa ni? Kata kari kambing. Tak edit kena kambing. Hari ni kita holiday. Kita bersama sahabat-sahabat kita semua kat sini hari ni. Ni antara pesta. Jom. Okey. Oh, ini dia punya tekong dia. Kepala dia. Tu tak nak tu. Ini. Memang ni. Dah. Okey Jun eh. Jun. Okey. Okey. Stop. Okey, ni Abang Jackie. Oh, Abang Jackie yang paling mahal kalau beg. Kau bawa SY kau? Okey. Sahabat-sahabat kita. Okey, kita tak select, kita kawan dengan semua geng nak motor. Tak ada masalah. Ramai juga, tak pasti berapa lah, 30 orang kita akan pergi ke Mi Udang Banjir rasanya dari Kuala Selangor.
Depan boleh lagi. Depan boleh lagi. Itu bukan bagi gelang ke? Highway Lata ni dia orang ni biasa lah. Dia orang ni kena isi minyak berkali-kali. Dia ada yang isi penuh sebab dia orang liter, dia orang kecil je. Best dengan ni kita relax je. Rajak. Jom. Tahan lagi. Kuala Selangor. Kira di Kuala Selangor lebih kurang dalam 17 km lah. Kita akan sampai ke destinasi kita. Motor mana bunyi tu? Ni. Ma. Nak makan kat mana? Kau tak tahu kan? Ha. Tahu?
Okay, kita berhenti kat Petronas. Apa nama Petronas ni? Tanjung Karang. Nah, satu orang banyak balik kampung sini. Kereta banyak memang Kuala Selangor ni antara lah tempat yang agak banyak jadi bidang pengunjung. Pelik. Kapal terbang. Cuba kita makan. Terbang baik dia. Tapi tu lah, pagi pun apa macam tak tumbuh. Kalau pagi dia tengah menghijau, memang cun lah location dia. Tapi tak apa lah. Janji kita ride dengan sahabat-sahabat ni semua. Dengan anak-anak muda lah. Geng muda. Kita ni layan ni semua geng lah. Kat sini lah depan dia agak bongo lah. Setiap ada parik pun dia bongo sikit. Tapi cuaca hari ni, ya Allah, suhu 33 darjah Celsius. Dia memang panas lah. Tapi panas pada hujan, kalau hujan susah agak. Tapi biasa lah naik motor. Naik motor, kehidupan naik motor macam tu lah. Dia memang ada rasa panas juga, tu dah jadi perkara biasa. Kalau hujan pun okey kak, boleh try kasut kita ni. Kali saya kita dulu ni, tu kontena, tu sepadan daerah Sabak Bernam. Sama datang. Tapi tu lah masalah padi bukan musim je ke, dia tak tanam apa macam ada. Kalau menghijau ni memang cun kalah Thailand kat sini. Sekincan Tanjung Karang, Kuala Selangor. Okey, kita layan budak-budak ni, relax, enjoy. Jubu memang tak kebahal layan dia orang ni. Kalau memang kejap-kejap kita berhenti. Okay, sawadi tapi tak berapa tumbuh. Cuaca pun alhamdulillah sangat sejuk sekali. Saya nak pergi tengok kapal terbang. Masa kita datang dulu kapal terbang dia tak ada stiker. Sekarang dia dah ada sponsor lah. Ini dah jadi tempat pelancongan lah. Tu ada hotel ke apa tu? Oh, ni kilang buat bot. Tumbuh ni mesti cantik. Puas mata memandang. Padi Central. Kawasan ni, Sekincang ni dah jadi kawasan pelancongan.
untuk usaha padi. Okey, ini tempat burung layang. Okey, dari sini kita boleh nampak kapal terbang. Kapal terbang ada warna merah tau. Kat kamera pun kita nampak. Tapi kat kita punya mata ke yang Allah bagi ni clear lah, nampak. Kadang-kadang kamera ni tak sehebat mata yang Allah Ta'ala bagi. Nampak fokus merah. Jadi kita pergi ambil gambar sana, baru kita pergi makan. Fotografi. Oh tu ada tadi tanam. Macam sampel je. Okey, nampak tak? Koku. Bagus idea dia orang. Dia orang letak situ koku. Ramai orang datang. Nak buka restoran ke apa? Api koku. Ni koku terbang gambar ni terbaik lah. Jentera kita boleh main traktor kat sini. Kan yang kat sini. Walaupun tengah hari sekarang suhu 33 darjah Celsius. Wah, tapi orang masih lagi lepak lagi lah. Betul-betul ambil gambar. Memang mantap. Ni satu bas baru sampai. Kita kena keluar luar. Keluar dari sini. Cuaca dah agak panas. Ada pokok pun nak deduh. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ini semua antara yang telah sampai ke sini dengan cemerlang ni. Cemerlang. Ini berat ikan apa? Beli. Dah, jom gerak. Kau dah habis. Mana? Ni, makanan? Jom, kedai mana? Udang. Okey. Okey, kita akan mana Lan lepas ni Lan? Akan ke mi udang lepas ni. Okey. Beramai-ramai. Okey. Mari kita bergerak. Masing-masing dah lapar. Sekarang macam mana perjalanan hari ni macam mana? Terpisah juga. Ada yang ada tertinggal, ada yang kat belakang, ada yang kat depan. Okey, kita tanya Abang Jeki pula. Abang Jeki macam mana perjalanan ni Abang Jeki? Okey, mantap. Jangan laju sangat. Laju sangat memang cicir lah. Okey. Ya, cicir. Okey, John. Lancar semua. Okey. Dia laju bukan cak lama. Lazi nak komen duduk sini sikit. Nak komen sini. Lazi nak komen tak main nanti? Okey. Macam mana perjalanan? Helmet kena tukar baru ke apa? Helmet nak tukar baru lah. Helmet laju baru lah. Kepala bebek. Goyang.
menuju ke apa, Mi Udang Banci. Running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Kalau kata nak melancong ni baru tanam. Kita pun tak pasti rumput ke padi ni, padi. Kalau langsung ni rumput terpaksa buka beza panas. Drive through coconut shade. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Okay, kita ni Banyu Hujan ni sebelah dengan masjid, apa nama masjid ni, dekat lah. Okey, ni masjid masjid. Okey, kita berada dekat Masjid Jaimu Hasanat Batu 10 Tanjung Karang. Kita parking kat sini lah. Betul. Okey. Sekejap. Ni nak habis ni. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng udang special. Udang special. Makan ni tadi tu. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regret. Okay, kita makan udang. Ketam. Anak ketam. Nampak macam melelehkan. Okay, Mah. Macam mana perjalanan kita hari ni, Mah? Komen sikit, Mah. Terlajak sikit biasa lah. Tak, mi okey, mi. Mi okey, lulus. Lulus Lulus sedap. Memang sedap. Tapi macam mana kau boleh dapat awal Itu ada kabel. Kabel. Wi, komen dia, Wi. Sebab tu grade 2 kabel. Kau sejak SBT ni kerek nampak? Kita besar kena besar kepala. Kau tidak orang pijak. Kau sekarang orang awak lu lah? Ha? Kau sekarang orang awak lu apa? Tak ada. Demo tu komen tak kerja langsung ni? Oh, sudah. Nanti kau tak ada video demo senyap kerah kau tak masuk. Masuk ada. Apa nama? Komen sikit. Okeylah, perjalanan okey. Perjalanan okey ya? Makan okey tak? Makan sedap. Oh, okey. Kalau bermuka udah tak apa. Hei, komen sikit. Macam mana perjalanan hari ni? Rasa bahang dia ni, panas-panas aja ni. Kena mi udang pula. Macam mana perjalanan hari ni? Okey. Okey, budak-budak semua okey? Okey, next kita akan pergi Lemah Toki. Sebelum puasa. Okey. Macam mana? Siapa nama dia? Kenalkan diri sikit. Muhammad Sariman, boleh panggil Ayul. Ayul, okey. Alhamdulillah hari ni sampai tak kari. Oh, kari. Macam mana perjalanan hari ni? Okeylah, boleh lah. Jangan lupa like dan subscribe. Lagi 5 nak cukup 1000. Okey dah, hari ni buat apa lambat kau hari ni? Oh, hari ni settle kan. Cover punya skru. Oh. Malam tukar minyak enjin tu dah pasang dia punya skru. Oh. Lepas ni kita ke mana ni? Lepas ni Orang kita? Tok Mulu kan? Tok Mulu. Kita ke ni lah. Tempat coconut shade tu. Hari ni macam mana perjalanan kita hari ni?
Alhamdulillah. Okey. Okey. Mantap. Okay. Order lambat. Bayar lebih. Kena tengok macam mana. Okey, hari ni kita makan nasi goreng udang. Udang ada berapa ekor? Ui, Ki, sama macam Kedah. Tapi tak tahu rasa macam mana. Kedah yang macam mana? Kedah tapi Kedah udang besar lagi. Dia beza sikit. Satu Apollo. Ha? Gurita. Gurita. Itu nak Apollo. Ada dua gurita. Kau satu je? Nasi goreng sotong Apollo. Okey, ni Satu je rasa. paket betul tu. Tapi udah banjir. Nasi goreng sotong Apollo. Okey. Nasi goreng sotong memang mantap juga. Bergaya ni macam pelik nampak. Udang. Goreng gurita. Mana Apollo? Hanya Apollo. Oh, bapak tahu ni udang besar ni. Kau punya? Habis gurita Laki, kau punya ke? Oh, kau punya? Oh, memang sesuai lah, besar. satu lagi tak ada. Tu, kau apa? Laki? Lupa order aku. Mi goreng udang. Mi goreng. Mi goreng lah. Diorang ni macam 4 hari tak makan. Memang warai. John apa John? Apollo. Apollo lah John eh. Ya. Kita pergi angkasa kita. Tapi Abang Jackie memang jenis suka sok punya orang. Banyak kita memang kita ada gigi. Lain kan kau tak ambil lain. Suka punya orang. Okay, kat masjid ni dia ada Mak Tafiq Jamil lah, Jamiul Asnad kat masjid ni. Dia memang sebelah mi udang banjir lah. Jadi bolehlah kita berderma apa yang patut. Okay. Daripada surau masjid kita akan menuju ke Kopi Sawah. Kita meneruskan jalan. Cuaca agak panas hari ni, 35 darjah Celsius. 35 weh. Perjalanan nak pergi Kopi Sawah. Tapi kalau pergi sawah ni tahu je lah, ini panas-panas ni. Two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be. Two hearts. Oh, luas. Sangkutnya je. Ni bahaya. Mana ada sini ni? Cendol, kopi. Panas. Duduk benda. Belum. Meluh eh.